Oh, ini keras. Bang sakit bang. Dua-dua belah. Ya. Okey, saya tekan sikit lah bahagian leher. Suap rasa balik Okey, saya tekan sini. Kiri kanan. Dua-dua. Dua-dua sakit. Dua-dua sakit. Dua-dua sakit. Oh. Okey, atas sikit. Oh, ini keras. Bang sakit bang. Dua-dua belah. Ya. Tapi sini lagi lah. Abang tunduk sikit kepala. Okey. Okey, tunduk. Ada rasa ketat tak? Ya. Ada? Dekat Tengah-tengah. sini. Betul tengah-tengah. Abang dengar sikit kepala? Okey. Okey lah. Okey Okey, sini. Ada tak? Oh, ya bang, sini bang. Sini juga. Oh, sini Sini tak ada. tak ada Okey, kita buat bahu untuk nak lepaskan dia punya saraf. Oh. Nice. Okey, sini. Sini, relax. Okey, sini. Okey ke? Nice. Serius nice. Okey, sekali lagi tunduk kepala. Tanya bang. Ada? Tak. Tak ada dah? Ada tapi macam Sikit-sikit. Sikit-sikit je. Okey, kita nak tarik bahagian atas. Okey. Okey, lembut. Relax. Okey. Senang sikit. Lembut. Okey. Okey, cuba tunduk kepala. Okey bang. Okey lah. Dia rasa ringan kan? Maksudnya bahagian di sini terlepas. I feel like baru sekarang macam blood dia macam baru flow. Yes. I just feel like blood flowing and rasa ringan a bit. Tidak selalu dia rasa macam berat badan kan? Okay. Itu ramai yang mengaku macam tu. Oh, okey. Seriously.